Hai guys. So hari ni kita orang nak review satu drama baru. Yes. Korang tahu tak drama apa? Apa tu guys? Tak tahu. Sekarang ni kita nak tengok drama viral. Viral ke drama ni? Sebab saya tak tengok lagi. So kita nak tengok and bagi kita punya review. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi guys? Okay, let's start with first episode. First episode. Sekejap. Saya tak tahulah cerita ni pasal apa ni? Cerita ni pasal apa? You nak tahu cerita ni pasal apa? Tak tahu lah kan dah tanya. Guys, cerita ni sebenarnya pasal satu kumpulan kawan ni. Dia pergi sebuah pulau. Okay. Orang ni nak buat dokumentari lah. Konon. Pergi shoot pulau tu and at the same time diorang nak prank kawan-kawan diorang. Oh, pulau ni best kot untuk kita buat shoot-shoot konten-konten hantu ke kan. Betul-betul seram. Dia memang macam best guys. Tapi kita kena tengok dulu first episode. So kita tak nak spoiler daripada dia ni. So kita layan dulu okay. First episode. Dia nampak apa tu? Ke pun dia? Okay. Godzilla apa tu? Besar sangat kan dia tu? Okay. Guys, dia kena bunuh ke guys? Korang tak tahu Godzilla ke tangan pontianak ke macam tangan Godzilla pun ada. tapi ending dia sangat sadis guys. Jangan spoiler, kita layan second episode.